Dari penggabungan kumpulan Midnight dan The Kids, maka lahirlah gegasi rock dari Terengganu, Iklim. Selepas kumpulan Midnight dan The Kids muncul dengan album siri Warok pertama pada 1987, ahli-ahli kedua-dua buah kumpulan mulai sibuk dengan komitmen masing-masing. Khasnya vokalis The Kids, Syamri, yang baru sahaja membina keluarganya, dan kedua-dua gitaris The Kids iaitu Fazil dan Adi yang mulai sibuk dengan projek masing-masing. Adi telah menubuhkan kumpulan baru iaitu Headbanger, membawa haluan muzik yang lebih berat dan keras dibandingkan The Kids iaitu heavy metal, memberikan persaingan dalam mewarnakan suasana muzik rock di Terengganu pada masa itu. Tidak berputus asa demi menggerakkan matlamat muzikal mereka dan disebabkan tawaran show yang sentiasa hadir. Pada 1988, penggerak utama The Kids iaitu basis Mohalim dan drama Kamal telah menjemput Umarul Midnight yang juga pada masa itu sedang mengalami masalah ketiadaan ahli yang cukup untuk bergabung dengan mereka. Namun Umarul yang menghormati perjalanan kedua-dua buah kumpulan sebelumnya iaitu The Kids dan Midnight bercadang untuk menubuhkan sahaja kumpulan baru. Maka bermulalah misi pencarian vokalis yang sesuai. Melalui rekomendasi basis Mohalim yang kebetulan terjumpa seorang penyanyi bersuara unik di Pantai Penari sedang mendendangkan lagu Fantasia Bulan Madu dengan caranya sendiri. Beliaulah Salim. Berasal dari Setiu, Terengganu, Salim mempunyai gaya lantunan vokal yang amat berbeza dibandingkan kebanyakan penyanyi rock lain pada masa itu. Bersuara serak-serak garau dan bukan bersuara kecil tinggi sebagaimana kebanyakan penyanyi rock lain. Bersama-sama Salim, Mohalim, Umarul dan Kamal mulai aktif bermain di pentas-pentas persembahan di sekitar Terengganu sebagai kumpulan pengiring artis. Pada peringkat awalnya mereka menggunakan nama Katulistiwa, namun disebabkan nama tersebut telah digunakan oleh sebuah kumpulan rakaman lain, mereka bersetuju menggunakan nama Iklim. Di saat ini juga, Iklim telah diuruskan oleh Mazlan Zakaria yang merupakan seorang editor dari majalah media, dan Syekh Ahmad Marzuki yang membawa Iklim ke sana sini sebagai kumpulan pengiring artis serta meletakkan hala tuju untuk Iklim, rakaman demo untuk menjadi artis rakaman. Demi memantapkan lagi sound mereka, Iklim telah menjemput bekas gitaris utama The Kids iaitu Fazil untuk bergandingan bersama Umarul. Rakaman demo tape diadakan di Sam Studio iaitu studio peribadi milik Syekh Ahmad Marzuki di Tanjung Jara, Kuala Terengganu dengan dua buah lagu ciptaan Umarul bertajuk Kekasih dan Impian Hidup dan dua buah lagu ciptaan Mohalim. Menggunakan pemain kaset double deck jenama Alpha dengan cara dubbing layer track. Selesai rakaman demo tape dan setelah berpuas hati dengan rakaman demo tape yang beberapa kali dirakamkan kembali demi mendapatkan mutu persembahan yang paling terbaik, pada awal 1989, Iklim bersama-sama Mazlan Zakaria dan Syekh Ahmad Marzuki bertolak ke Kuala Lumpur untuk mula mengedarkan demo tape mereka ke syarikat-syarikat rakaman yang berpengkalan di ibu kota. Dari pengalaman Umarul yang pernah bekerjasama dengan beberapa syarikat rakaman sekitar 1985 ke 1986 sebelumnya, beliau telah menyenaraikan beberapa syarikat rakaman untuk dituju, mengetuk pintu setiap pejabat-pejabat syarikat rakaman. Dari produksi Mata Hati ke live record hingga ke ASP, akhirnya setelah penat menjajah demo tape ke sana sini, mereka akhirnya telah diterima oleh syarikat rakaman SCS atau nama panjangnya Suara Cipta Sempurna. Kontrak telah ditandatangani dan perancangan album mula dirangka. SCS yang bercita-cita besar untuk kejayaan Iklim telah melantik seorang komposer baru sedang meningkat naik dari Terengganu yang merupakan anak didik M. Nasir, iaitu Wan Zul sebagai penerbit album Iklim. Maka proses penciptaan lagu mula dijalankan dengan ahli-ahli Iklim semua tinggal serumah bersama-sama Wan Zul di Taman Permata, Kuala Lumpur demi untuk mendapatkan keserasian dan penciptaan lagu yang lebih kukuh. Setelah berbulan-bulan mereka bersama merangka lagu dan mengumpulkan lagu-lagu dari komposer-komposer yang terdiri dari rakan-rakan mereka, mereka berlatih pula di studio Sound Dimension Kampung Baru untuk memperketatkan lagi susunan muzik selama seminggu. Akhirnya pada awal 1990, Iklim memasuki studio King di Petaling Jaya buat pertama kalinya dan mula menjalankan proses rakaman album pertama.
Namun di peringkat awal rakaman, gitaris kedua Fadil berkeputusan untuk menarik diri atas beberapa faktor peribadi. Iklim berkeputusan memanggil keyboardis Huzali yang pernah membantu mereka sebagai sesionis sebelumnya di show-show mereka sewaktu di Terengganu dahulu. Bersama-sama Huzali, Iklim menambahkan warna yang lebih komersil dan pelbagai dengan kemasukan keyboard penuh untuk setiap lagu di dalam rakaman. Akhirnya, setelah sebulan menjalani proses rakaman, album pertama Iklim berjudul Satu Kesan Abadi hinggap di pasaran pada bulan Jun 1990. Okey, Iklim. Jadi, yalah, kumpulan Iklim ni kan kumpulan yang sangat popular. Jadi kalau lagu-lagu dia tak ada copyright, itu kira something wrong lah kan. Ya, jadi sebab itulah gua susun ketiga-tiga album di hadapan ini, sebab ketiga-tiga album ini mengandungi copyright. Jadi gua tak boleh nak buat ulasan bertulis lah. Jadi seperti biasa kita buat ulasan secara verbal. Tapi senang cakap, gua susun kat depan ni pun pasal gua nak tunjuk kat orang semua ini adalah 3 album Iklim yang akan diulas di dalam ulasan Rock Kapak. Kenapa album keempat, album kelima dan seterusnya tidak diulas? Pasal dah faham-faham lah kan. Tajuk pun ulasan Rock Kapak, bukan ulasan rock 90-an, bukan ulasan rock balada ke apa. Tak, ini ulasan Rock Kapak. Jadi dia cover kisah-kisah kumpulan dan album daripada tahun 1985 ke tahun 1993. Jadi atas daripada tu dah bukan era Rock Kapak lah, seperti yang semua dah tahu kan. Jadi okey, kita ulas adalah album Satu Kesan Abadi. Jadi kita ketepikan album-album yang lain. Kita letak kat tempat lain dulu. Album Budi dan juga album Bulan Jatuh Keriba. Okey, jadi Satu Kesan Abadi. Ini adalah album pertama Iklim yang menaikkan nama mereka. Terbitan SCS. Jadi seperti biasa, kaset-kaset SCS ni memang ada satu keunikan khas dia, iaitu dia keluarkan dengan kaset berwarna hijau teal begini. Jadi kalau lu orang semua masih ingat video ulasan Kejora, video ulasan Satira semua, gua pernah tunjuk kasetnya, memang samalah dia punya trademark SCS, kaset warna hijau. Tapi sebenarnya selain daripada kaset hijau ni, ada lagi satu keluaran dia, iaitu kaset berwarna putih. Jadi kalau lu orang semua masih ingat dekat video Kejora hari tu, ada orang pernah, gua ada cerita lah pasal orang komen kata hijau ni bukan original, yang original warna putih. Itu komen orang berdasarkan kaset Iklim Satu Kesan Abadi yang dia ada lah kan. Dan mungkin beliau hanya pernah beli album Iklim Satu Kesan Abadi dalam banyak album-album keluaran SCS. Jadi dia tak tahu sebenarnya SCS ni memang color standard dia adalah hijau macam ni. Satu Kesan Abadi dikeluarkan juga dalam format berwarna putih. Sama konsep dia macam ni, stiker tampal kat atas shell, cuma shell dia berwarna putih. Itu saja beza dia. Tapi gua tak adalah version tu, sebab itu dianggap second press, keluaran kedua. Yang hijau ni adalah keluaran asal dia, yang betul-betul dia keluarkan pertama sekali kan. Jadi Satu Kesan Abadi, jom kita tengok dalam dia. Sebenarnya agak menghampakan sikit inlay album ni, sebab gua nak tengok sendiri lah, inlay dia sangat simple, sekeping je. Kalau kita bandingkan dengan inlay Kejora, Dalila, Satira, Surat dari Hiroshima, inlay diorang begitu mewah, panjang, siap ada gambar tambahan lagi kat dalam, kertas dia berkilat kan. Tapi untuk album Satu Kesan Abadi Iklim ni macam ni je dia bagi kan, sekeping je, hanya ada gambar kat depan, cover. Lepas tu dekat sini dia punya maklumat lagu dia, pencipta dia semua. Lepas tu sini dia sambung, bawah dia tulis macam ni je, nama line up Iklim. Dah simple, tak ada gambar tambahan, tak ada apa-apa. Belakang macam biasa lirik. Lepas tu ada ucapan kat sini lah. Agak simple, tak tahu kenapa. Tapi kalau kita bandingkan tahun, Kejora dan Satira kedua-duanya tahun 1989. Jadi album ni pula tahun 1990. Jadi ada mungkin SCS pada masa ni dia mungkin dah cut budget sikit lah kot kan. Dia kata tak boleh lah. Dan awal-awal dulu kita release kaset semua, inlay panjang lah, kertas berkilat lah, berkualiti semua, tapi album tak berapa nak pergi. Kali ni kita test, kita buat inlay dia simple kan. Tapi tuk-tuk album ni meletup. Nak tahu berapa ribu dia punya jualan dia? Tengok video sampai habis kejap lagi gua ada cerita berapa ribu jualan album ni. Album ni memang sangat sukses, sangat berjaya, seperti yang kita semua dah tahulah. Jadi cover hadapan dia gambar line up Iklim yang ambil gambar dekat studio rasanya. Kat sini ada maklumat tak? Dia ambil gambar kat mana? Oh, tak ada maklumat. Sebab selalu kalau ambil gambar dekat studio ni dia ada tulis maklumat dia. Di mana background dia letak warna ala-ala teja gitu. Warna merah macam tu, merah manah jingga, lepas tu dia biru sikit. Nampakkan dia waktu senja lah kan.
Lepas tu gua rasa bawah ni kira macam laut lah. Nak menunjukkan iklim ni memang berasal daripada Terengganu kan. Dan antara yang menariknya adalah lagu Amarah lah, di mana intro dia memang ada masukkan intro Ulik Mayang dan juga bunyi-bunyi pantai. Menjadi trademark pada Iklim, di mana di setiap-setiap show diorang akan mainkan benda yang sama jugalah. Okey, jadi album ini kita boleh tengok pencipta-pencipta lagu dia. Ada lagu Mahalim, ada lagu Umarul. Tapi seperti yang telah diceritakan, album ini lagu-lagunya walaupun ada lagu-lagu ciptaan komposer, tapi ahli-ahli Iklim memang bekerja keras untuk menciptanya bersama-sama kan. Sebab dia orang semua duduk serumah dengan Wan Zul. Lepas tu Azam Dungun lah, Syed Amran lah, dan ramai-ramai lagi, JS Kevin pun semua memang ada datang lah dekat rumah tu untuk sama-sama mencipta lagu-lagu di dalam album ini. Jadi album ni memang senang cakap, salah satu punca kenapa dia boleh sukses pasal dia orang betul-betul berhati-hati dalam pembikinan dia. Dia orang sama-sama cipta lagu sama-sama semua kan. Bila dah puas hati, pergi ke studio untuk praktis and seminggu dia yang gua difahamkan, Wan Zul telah sewa studio Sound Dimension tu selama seminggu direct. Jadi Iklim pun semua memang berkampung dekat studio Sound Dimension. Dia orang tak balik langsung, duduk je dalam tu, makan, minum, semayang ke apa semua kat dalam tu lah, tak keluar langsung kan. Jadi selama seminggu tu kat dalam tu dia orang betul-betul arrange lagu-lagu dia semua supaya perfect. Bila dah betul-betul perfect, baru masuk studio dekat King. Jadi bayangkanlah kan, semua benda persiapan yang begitu rapi tu, jadi tak mengherankan lah album ini satu album yang berjaya lah, sebab dia orang betul-betul buat dengan penuh berhati-hati kan. Okey, jadi seperti yang kita semua telah tahu, lagu Amarah ni asalnya adalah lagu The Kids, di mana Mohalim basis daripada The Kids telah bawanya kepada lagu kumpulan Iklim lah. Asalnya lagu tajuk Siapa Dia, jadi untuk album Iklim ni tajuk dia jadi lagu Amarah. Jadi pada orang yang tahu pasal sejarah mitologi Mesir, mungkin dia akan tahulah Amarah ni sebenarnya adalah nama berhala. Jadi salah satu sebab kenapa dekat intro lirik dia ada sebut pasal berhala kan. Tapi sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh Usop lebih kepada sifat amarah dalam diri lah kan. Cuma dia gunakan metafora. Menarik sebenarnya perubahan lirik ni, sebab yang lirik asal Siapa Dia tu agak kebudak-budakan dan lirik dia sangat macam tak ada hala tuju sikit. Jadi bila Usop ubah lirik dia menjadi tajuk Amarah ni, memang nampak lebih menarik lah, lebih matang lah jadinya. Okey, lagi lagu ciptaan Umarul, Impian Hidup. Ini adalah lagu yang asal telah dibawa oleh Umarul daripada awal lagi. Kemudian kita ada lagu Kegelapan Dunia, sebuah lagu fast lagi. Bujang Kota, lagu ciptaan Mohalim, lagu fast. Insan Maya, lagu ciptaan Mohalim, lagu fast. Jadi ada banyak lagu fast ikutkan di dalam album ini. Amarah 1, Impian Hidup 2, Kegelapan Dunia 3, Bujang Kota 4 dan Insan Maya 5. Jadi album ini mengandungi 5 lagu fast dan 5 lagu slow. Dia buat sama balance lah, sama banyak kan. Daripada segi lagu-lagu fast dia, album ini lebih ke arah heavy metal sedikit. Terutama sekali lagu Impian Hidup, gua memang cukup suka dia punya riff intro dia. Dia ada ala-ala macam Merciful Fate sikit, jahat lah bunyi dia. Lepas tu dengan vokal Salim pun memang cukup membantu lah kan. Suara dia memang sesuai lah untuk lagu-lagu heavy kan. Musnahkanlah segala duri, dia macam tu kan. Tapi suara dia lebih keras lah kan. Suara serak-serak gitu. Untuk lagu Kegelapan Dunia, dia ala-ala macam funky sikit bermula. Jadi senang cakap album ini dia ada mix, sedikit heavy metal, sedikit funky kan. Itu antara yang menarik dah. Tapi paling menarik bagi gua memang Impian Hidup dan juga Amarah lah. Amarah ni agak overrated sedikit lah, tapi masih boleh diterima kan, sebab dia punya intro dia yang cukup menarik dan lagu dia pun memang agak garang. Bujang Kota pun boleh tahan juga, heavy juga. Insan Maya pun heavy. Senang cakap album ni lagu-lagu fast dia memang lebih ke arah heavy metal dengan ada sedikit rencah funky lah kan. Jadi kalau ada orang kata Iklim ni hanya hard rock biasa, lu dengar balik betul-betul macam mana dia punya riff gitar dia, macam mana dia punya arrangement dia semua. This is heavy metal. Okay. Jadi untuk lagu-lagu slow kita ada Suci dan Debu, of course adalah lagu ciptaan Wan Zul yang menaikkan nama Iklim juga. Hakikat Sebuah Cinta ciptaan Azam Dungun. Kemudian kita ada Sandiwara Cinta Semusim ciptaan Syed Amran. Syed Amran ni pun album solo dia sendiri rock tau. Jangan tak tahu 1000 Perhargaan, lagu slow ciptaan Umarul sendiri, dan Satu Kesan Abadi ciptaan Nasha Kevin.
ataupun JS Kevin lah kan. Lagu ni dia unik sikit, dia macam ada bunyi-bunyi misteri sikit macam tu kan. Jadi secara khususnya album ni memang mempunyai sajian yang sama balance lah. And dia ada lagu slow rock lenggok Melayu, dia ada lagu power ballad sikit kan. Kemudian dia ada heavy metal kan. Jadi khas untuk mereka yang dahagakan kesemua jenis elemen tersebut, album ini memang adalah sesuatu yang boleh memuaskan hati orang semua dah kan. Jadi berapakah markah yang ingin gua berikan kepada album Satu Kesan Abadi? Album ini seperti tajuk dia memang memberikan satu kesan yang cukup abadi kepada peminat-peminat iklim dan juga kepada industri muzik rock tanah air. Jadi album ini memang cukup layak kalau gua letakkan markahnya 9/10. Jadi jom kita teruskan. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu. Begitulah ungkapan paling sesuai untuk kumpulan Iklim selepas lahirnya album sulung mereka Satu Kesan Abadi 1990. Dari sebuah kumpulan dari kampung yang jauh pada masa itu dan pernah ditolak oleh penerbit terkenal, tiba-tiba meletup nama mereka dengan mendadak. Umpama kenal dengan tajuk album Satu Kesan yang menjadi abadi selama-lamanya. Album tersebut mencecah jualan hingga 100,000 unit hanya dalam masa 3 bulan dipasarkan dan naik lagi hingga ke 150,000 pada 3 bulan kemudiannya. Diikuti ke angka 350,000 pada kemasukan tahun 1991. Populariti Iklim tidak boleh disangkal lagi. Dengan lagu Killer mereka Suci Dalam Debu yang pada awal sebenarnya sepatut diberikan kepada kumpulan Zodiac dan Ilusi, tercalon sebagai juara bulanan muzik-muzik, sekaligus melayakkan mereka ke pertandingan juara lagu pada Disember 1990. Malah tidak cukup dengan itu, Suci Dalam Debu dan Iklim juga berjaya menggondol 3 kategori di malam itu. Lirik lagu terbaik, persembahan ketiga terbaik dan naib juara pertandingan juara lagu 1990. Dengan kejayaan tersebut, nama Iklim semakin menjadi sebutan dan menjadi kebanggaan anak jadi Terengganu, membina populariti di Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia. Jemputan persembahan semakin banyak dihimpun di seluruh negara. Malah Iklim juga telah dipanggil untuk membintangi filem yang diberi tajuk sepanjang lagu Killer mereka, Suci Dalam Debu 1991. Dalam kesibukan ini, mereka mula merencana untuk album kedua di bawah SCS mengikut kontrak 3+2 mereka. Kebanyakan lagu-lagu mengikut resepi sama sebagaimana album pertama. Muzik rock dengan sedikit rencah heavy metal dan funky digabungkan dengan elemen yang komersil. Manakala untuk lagu-lagu slow, turut memainkan elemen power ballad dengan gabungan elemen slow rock lenggok Melayu. Untuk menyaingi Suci Dalam Debu, Wan Zul mempertaruhkan pula sebuah lagu yang mempunyai lenggok hampir sama dengan lagu paling berjayanya itu, Selamat Tinggal Penderitaan. Namun begitu, 1991 memang yang tahunnya amat sibuk buat Iklim. Dengan himpunan persembahan mentas, tawaran berlakon dan gitaris Umarul yang mula menceburi ke bidang penerbitan album, beliau sedikit terbahagi masa untuk memberi sepenuh tumpuan dalam kerja tangannya untuk album kedua Iklim ini. Rakaman dijalankan di dalam 2 peringkat, di mana sesi pertama diadakan di Studio King, manakala sesi kedua di Studio Channel 11. Pembikinan album kedua sedikit mencabar dan memakan masa yang agak panjang jika dibandingkan Satu Kesan Abadi sebelumnya. Album kedua Iklim yang diberi judul Bulan Jatuh Keriba berjaya muncul di pasaran pada tahun yang sama, yakni 1991. Di bawah edaran Suara Cipta Sempurna. Okey, seterusnya kita ada Bulan Jatuh Keriba. Jadi kalau kita tengok pada cover album Bulan Jatuh Keriba ni, mungkin kita akan tengok, alah ini band cuma main pop rock je. Masalahnya brother, there is no such thing as pop rock. Pembetulan kat situ pop rock sebenarnya tak wujud Apa yang wujud adalah rock, hard rock, funky rock, progressive rock, heavy metal, thrash metal, power metal dan sebagainya. Pop rock tak ada. AOR ada, melodic rock ada. Tapi Iklim, AOR, melodic rock, 2 album awal dia tak ada benda tu kan. Untuk album Iklim sebenarnya album kedua ni masih lagi seperti gua katakan mengikut cita rasa resepi album pertama, di mana lagu-lagu fast dia ada sedikit heavy metal, ada sedikit funky. Manakala lagu slow dia pula ada power ballad dan juga ada lagu-lagu slow rock yang style lenggok Melayu yang Melayu suka lah.
And tapi sebenarnya untuk album ini gua boleh katakan antara album Iklim yang paling heavy sebenarnya. Jadi jom kita tengok. Okey. Kaset SCS tahun 1991, dia dah gunakan shell transparent macam ni. Tapi unik lah kan. Pasal dia punya printing dia amat berbeza kalau dibandingkan dengan kebanyakan label-label lain pada masa itu. Dan juga dia punya shell dia pun transparent, yang betul-betul transparent, and boleh nampak dalamnya. Cantik kan. Lepas tu bawah dia ada lining macam ni. Ini adalah salah satu keunikan SCS lah. Dan kebanyakan syarikat-syarikat rakaman tempatan, syarikat rakaman tempatan kalau buat kaset memang cantik. Dan dua orang semua pun mungkin dah perasan lah, dalam setiap ulasan Rock Kapak gua ada ceritakan benda sama. Yang mana yang local label memang kaset-kaset dia berkualiti lah. Tapi untuk SCS tahun 1990-1991 dia punya inlay dia dah mengalami kemunduran sikit lah. Macam gua dah review tadi, album Satu Kesan Abadi, gua ada sebut pasal dia punya inlay dia. Kalau dibandingkan dengan inlay Satira, inlay Kejora, inlay Satira dan Kejora memang lebih cantik lah. And kertas kilat tu semua kan, layout dia pun memang menarik. Masuk album Satu Kesan Abadi tahun 1990, inlay dia menggunakan kertas yang tak berapa berkilat, kertas biasa je. Macam ni juga sama macam Bulan Jatuh ke Riba, cuma tadi macam kita boleh tengok dia punya layout dia memang simple gila lah. Untuk Bulan Jatuh ke Riba, layout dia dah ada peningkatan sedikit lah. Dia dah buat design yang cantik sikit. Dalam dia printing warna hitam. Bahagian belakang lirik dia macam biasalah dia buat teks semata-mata. Okay. Kalau kita tengok cover album dia memang nampak macam tak rock lah kumpulan ni kan. Tapi ini orang boleh katakan sebagai don't judge a book by its cover lah kan. Walaupun dia punya cover dia nampak macam biru harmoni gitu kan. Tapi album ni, lagu heavy dia lebih heavy daripada album pertama, lebih heavy daripada album-album susulan Iklim selepas itu. Jadi kita tengok kat sini berapa banyak lagu heavy, lagu fast, berapa banyak lagu slow. Jadi album ini dimulakan dengan sebuah lagu yang berunsurkan power ballad sedikit, Gerhana Cinta Luka, Bulan Jatuh ke Riba, Abadi. 3 lagu slow pada peringkat permulaan dia. Jadi buatkan kita macam tak ready lah kan. Kita macam album ni banyak lagu slow ke apa kan. Mungkin kita akan stop. Tapi lepas tu masuk ke track keempat, dia dah start lagu fast, Pusaka Ibunda. Lagu ni dia macam happy sedikit, macam ada sedikit elemen funky begitu. Gua ada tanya siapa King Shah, tapi menurut Muhalim ini bukanlah King Shah Metal Asia. Dia kata ini mungkin adalah nama lain bagi Wan Zul sendiri, ataupun Azam Dungun, ataupun adalah member dia orang lain. Tapi yang pasti bukan King Shah Metal Asia lah. Masuk track kelima. Ini adalah satu track yang memberi kejutan lah. Lagu ni memang heavy, Sayembara ni. Lagu cipta Muhalim dan Kama. Ke Muhalim saja? Muhalim saja. Kama dan Gebeng tu adalah pencipta lirik dia. Kemudian sambung ke lagu Misteri Si Bidal, juga sebuah lagu heavy metal yang cukup powerful. Dia punya riff dia memang jahat habis kan. Lepas tu kita relax sekejap dengan lagu Elusan Cinta ciptaan Syed Amran. Kemudian masuk lagi ke lagu yang cukup heavy, Hidayah. Lagu ni paling gua minat sekali lah, pasal dia ada unsur-unsur macam Eastern kemelayuan Nusantara sikit. Teng 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 deng 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 deng. Dia macam ada Jawa sikit gitulah kan. Kemudian masuk lagi ke sebuah lagu heavy yang cukup powerful, Dungun 12 Syawal 1411. Hidayah ciptaan Bong. Ya betul. Pusaka Ibunda King Shah tu sebenarnya adalah Bong. Itu sebenarnya adalah nama samaran dia lah. Dia tak gunakan nama sebenar dia. Dia pakai nama King Shah. Itu Muhalim bagi tahu Kemudian ke lagu yang betul-betul Wan Zul target lah untuk hit kan. Lagu susulan kepada Suci Dalam Debu, Selamat Tinggal Penderitaan. Jadi sebab tu dia bubuh dekat track terakhir. Dulu memang standard lah, sama ada track pertama ataupun track terakhir lah, lagu yang dijangka hit ni. Sebab nak bagi senang pada pendengar. Macam contoh kalau dia nak dengar track terakhir ni, senang je. Dia rewind je lah kan. Terus pergi ke track terakhir. Macam tu lah lebih kurang. Okay, jadi dia punya inlay dia memang cantik lah kan, layout dia. Lupa nak kira berapa banyak lagu kan. Okay, so lagu fast 1, 2, 3, 4, 5.
So sama juga macam album Satu Kesan Abadi tadi, album ini mengandungi 5 lagu fast dan 5 lagu slow. Dia sama rata lah. Cuma lagu heavy ataupun lagu fast album ni lebih heavy berbanding yang album pertama seperti gua katakan tadi, dan album susulan lah kan. Dua orang tak percaya, dua orang try kasih layan balik lagu Misteri Si Bidal, Dungun, Bapa Syawal, 12 Syawal 14-11, tajuk yang cukup menarik. Kalau kita tengok tajuk ni mesti kita macam, wish, aku nak tahulah lagu ni cerita pasal apa kan. Memang unik lah kalau tajuk macam ni. Lagu Hidayah memang cukup heavy kan. Sayembara memang berpuas hati lah album ni. Kalau yang mana yang nak dengar lagu heavy metal Iklim, dalam album ni memang banyak yang kita boleh hargainya kan. Ditambah pula dengan vokal Salim yang serak-serak gitu, memang sesuai lah menyanyikan lagu-lagu yang berkonsepkan heavy metal kan sebenarnya. Tapi lah sayang lah, ini Malaysia kan, orang lebih nak upkan lagu-lagu jenis slow. Bukan tak kata tak bagus lagu-lagu slow ni, tapi itu bukan konsep sebenar yang mereka ingin perjuangkan, betul tak kan? Selamatlah, vokal Salim ni bukan jenis mendayu-dayu, jadi dia punya lagu-lagu slow dia memang boleh masuk kepala jugalah kan. Tak adalah macam nyanyi teresak-esak nak menangis ke apa lah, itu antara dia lah. Jadi Bulan Jatuh ke Riba, kalau diikutkan album ini, kalau kita nilaikan daripada aspek lagu-lagu heavy dia, album ini lebih memberikan kepuasan kalau dibandingkan dengan album-album Iklim yang lain. Jadi kalau gua nak bagi, sama juga macam Satu Kesan Abadi, kita berikan album ini 9/10. Jadi jom kita teruskan dengan kisah Iklim. Bulan Jatuh ke Riba mengukuhkan lagi posisi Iklim apabila ia dikabarkan terjual sekitar 150,000 unit pada penggal pertama pengeluarannya, membuatkan Iklim salah satu artis paling sukses SCS selain Wan setakat itu. Walaupun kali ini Iklim tidak memasuki juara lagu, mungkin akibat persaingan sengit di kalangan kumpulan-kumpulan rock yang baru keluar album pada tahun sama, namun nama Iklim tetap gah sebagai gegasi rock nombor 1 dari Terengganu. Mereka serta-merta ditawarkan untuk rakaman album ketiga oleh SCS pada tahun 1952 mengikut kontrak, dengan Wan Zul masih lagi sebagai penerbit album demi meneruskan kejayaan Iklim. Untuk album ketiga kali ini, mereka semakin menuju ke arah komersil dengan memasukkan banyak elemen funky dan blues yang sedang popular pada masa itu, sambil lagu-lagu slow masih meneruskan cara dua album sebelumnya, power ballad dan slow rock Melayu. Iklim memasuki studio King lagi untuk rakaman album ketiga. Namun setelah merakamkan 5 buah lagu, musibah menimpa bisnis Mohalim apabila beliau telah patah kaki akibat terlibat dalam sebuah kemalangan. Disebabkan kecederaan tersebut, Mohalim pulang ke Terengganu selama 3 bulan dan rakaman bass terpaksa dimainkan oleh sessionis. Akhirnya, walaupun perjalanan sedikit tergendala, album ketiga Iklim berjudul Budi hinggap juga di pasaran pada tahun yang sama. Okey, dan last kali kita ada album Budi, album ketiga Iklim. Alright. Yang ni masih lagi ada kad permintaan dia. Jadi untuk album pertama dan kedua sebenarnya sepatutnya ada juga kertas macam ni, tapi gua dah hilang. Yang ni masih ada lagi sebab kaset ni masa gua dapat dia kaset NOS lah sebenarnya, New Old Stock. Sebab tu seperti yang kita boleh lihat, dia ada punch hole kat sini. Selalu kalau kaset-kaset ada punch hole ni, sama ada dia kaset reject ataupun kaset yang dulu tak habis jual, lepas tu dia orang jual semula lah kan. Nampak ada punch hole, lepas tu ada sample kat situ. Sample ni senang cakap dulu kaset yang bukan untuk dijual lah kan sepatutnya. Okay, dia macam dia bagi promosi lah kepada kedai-kedai apa semua kan satu ketika dulu. Okay, tadi pun lupa nak cerita pasal casing SCS tahun 1991-1992. Kan dah zaman transparent kan, kaset jenis. Jadi casing dia pun casing jenis, dan dia jenis petak seperti mana yang gua dah selalu cerita. Tahun 91-92 dia memang pakai casing petak, sama tadi macam album Bulan Jatuh ke Riba. Tunjuk je lah benda dia kat sini. Nampak sama sama. Okey, kita kembali pada Budi. Tapi yang uniknya dia ada logo SCS kat sini, nampak. Itu antara ciri-ciri menarik lah kaset-kaset SCS ni. Ada logo SCS, lepas tu ada tulis Suara Cipta Sempurna, Sendirian Berhad. Itu kira special lah kan. Okey, jadi album Budi ni, kalau kita tengok pada cover album dia, pada mereka yang tak tahu, mereka mungkin akan sangka ni adalah gambar Salim seorang-seorang. Dulu gua pun sangka macam tu kan, tapi bila gua tengok betul-betul, lepas tu gua ada baca komen-komen orang kan, orang kata sebenarnya album Budi ni bukan gambar Salim. Gambar Salim tu betul, tapi sebenarnya bukan gambar dia seorang. Dia adalah gabungan gambar kesemua ahli Iklim. Jadi kalau kita tengok betul-betul, mulut ni adalah mulut Huzali rasanya.
Mata memang adalah mata Salim, kan. Rambut ni gabungan rambut Umarul dan juga rambut Huzali. Lepas tu dia punya rambut yang atas ni pula lebih kurang macam rambut Kamal, kan. Bukan Kamal, ni Muhalim. Ni Kamal. Muka dia orang dua ni nampak sama, kan. Kalau lu orang perasan, cuma Kamal ni dia tinggi, Muhalim dia rendah sikit. Tu beza dia orang. Jadi kalau kita tengok betul-betul, kan, ini sebenarnya adalah gabungan gambar mereka berempat. Mereka berlima membentuk cover album Budi. Orang panggil ni adalah seni abstrak lah, lukisan abstrak. Cantik. Lagi satu, gua pun lupa nak komen pasal logo. Jadi Iklim ni seperti mana kebanyakan kumpulan-kumpulan mainstream, logo dia tak kekal dan sentiasa berubah-ubah untuk setiap album. Tapi album di dalam logo di dalam album Budi ni antara logo yang paling cantik lah. Dia betul-betul petak tajam begini. Lepas tu dengan colour grading dia yang ada banyak warna. Kita boleh tengok kat situ. Paling tak cantik sekali adalah logo suatu album pertama lah. Dah lah nipis je, kan. Ni nampak tebal. Album pertama punya logo memang main-main lah. Second album punya logo pun cantik juga. Tapi paling cantik pada gua adalah album Budi, kan. Jadi kita boleh tengok layout album ni pun masih lagi boleh kata menarik dengan menggunakan warna abstrak macam tu. Oh ya, yeah. Jadi kita boleh tahu sebenarnya gambar siapa kat sini. Kita tengok berdasarkan color dekat gambar ni, nampak? Kuning tu memang terang-terang adalah color Salim. Hijau adalah color Kamal. Jadi kat bawah ni adalah bahagian Kamal, kan? Jadi mana yang ada pink tu adalah Umarul. Oh, tu rupanya bibir Umarul punya. Ingatkan bibir Huzali. Jadi biru ni, hidung ni adalah Huzali. Dan color jingga oren tu adalah Muhalim. Jadi atas ni Muhalim, ini Salim, ini Huzali, ini Umarul dan ini adalah Kamal. Baru gua perasan, kan? Bila tengok kat sini baru kita nampak. Siapa yang baru tahu pasal rahsia cover album ni? Komen sikit, okey? Okey, jadi album Budi ni, seperti yang gua dah katakan tadi, album ini memang dah lebih ke arah komersial lah. Di mana lagu-lagu Iklim yang fast pun dah bukan heavy metal, dah lebih ke arah funky sebenarnya. Kalau kita dengar dia ala-ala macam Mr. Big sedikit. Jadi seperti yang gua dah ceritakan tadi, Huzali pula dah. Muhalim sewaktu rakaman album ini patah kaki selama 3 bulan. Jadi dia terpaksa balik Terengganu untuk dapatkan rawatan tradisional. Jadi dia hanya sempat merakamkan 4 ataupun 5 saja bassline dia untuk album ini. Jadi selebihnya semua dia main guide je lah. Dan bass kebanyakan 4 atau 5 lagu lain tu adalah dimainkan oleh bong lah. Jadi kita boleh agak sendirilah bila kita dengar bunyi funky punya groove tu, kan. Itu memang bong punya kerja lah, kan. Sebab Muhalim ni dia lebih ke arah hard rock, heavy metal macam tu, kan. Jadi mungkin itu adalah antara faktor kenapa album ini mempunyai sound funky yang tersangat kuat lah, antara sebab dia, kan. Jadi kalau kita tengok kat sini, susunan muzik masih lagi Iklim dan Wan Zul sendiri. Of course untuk lagu-lagu fast memang adalah Iklim sendiri dah. Kerana kalau untuk Wan Zul, dia handle bahagian lagu-lagu slow lah. Pun begitu ada juga lagu fast ciptaan Wan Zul seperti Mantra Anak Seni. Lepas tu lagu, mana lagi ada lagu ciptaan Wan Zul? Satu tu je lah lagu fast ciptaan dia, kan. Jadi kita tengok lagu-lagu fast dia ikutkan sama juga macam album first dengan album second. Album ini juga mengandungi 5 lagu fast dan 5 lagu slow. Mantra Anak Seni adalah lagu fast. Budi adalah lagu berentak power ballad ciptaan Wan Zul. Blues Terengganu Kita, seperti tajuknya, dia ada sedikit blues, dia macam funky sikit, adalah lagu fast ciptaan Umarul dan Mat Adorina. Mat Adorina tu pun tak silap dia juga, tak tahu kenapa pakai 2 nama. Sebab orang panggil dia Doors antara nama lain dia, kan. Maligai Seribu Mimpi adalah lagu slow ciptaan Syed Amran. Gua kurang sikit dengan lagu tu. Dia dah semakin menuju ke arah ballad 90-an lah. Dia betul-betul lembut betul lah, kan. Dedalu adalah sebuah lagu funky ciptaan Nur Ehsan. Buyong Oh Buyong ciptaan Muhalim, juga lagu funky. Biografinya Luka, lagu slow ciptaan Wan Zul. Sifir Rindu Dr. Wan Zawawi. Lagu ni dia lebih macam, yang ni kita boleh kata slow rock lah. Pasal muzik dia memang keras tau, tapi lagu dia sebenarnya slow. Menarik juga tu, kan. Jarang-jarang di tahun 1992 kita boleh dapat slow rock yang macam tu. Dia lagu slow tapi lagu dia masih rock.
And gitar dia keras dan sebagainya. Lagu Riak juga adalah lagu funky, ciptaan Muh Halim. Mimpi Yang Pulang ini adalah lagu yang sebagaimana ada sedikit vibe macam lagu second album. Langkah demi langkah kita daki bersama. Dia ada vibe macam tu sikit kalau lu orang perasan. Tapi dia bukanlah ciptaan Wan Zul, sebaliknya ciptaan Syarum Saidin. Syarum Saidin ni gua tak berapa pasti siapa. Adakah itu Saidin Aljuna? Kurang pasti. Kalau yang tahu siapa boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Jadi lagu album ini, lagu hit dia adalah Budi. Lagu ni dia macam power ballad sikit lah. So lagu slow ada 5, lagu fast ada 5. Mantra Anak Seni 1, Blues Terengganu Kita 2, Dedalu 3, Buyung Oh Buyung 4 dan Riak 5. Jadi selebihnya adalah lagu-lagu slow. Jadi belakang dia lirik lah macam biasa. Jadi untuk album ini memang sound dia totally berbeza. Dia dah tiada lagi heavy metal, dia dah lebih ke arah funky. Macam kita boleh dengar Mr. Big sikit lah, begitulah lebih kurang kan. Tapi kalau untuk lagu slow dia, kita dah boleh dengar dia dah mula pergi menuju ke arah balada 90-an style lah. Tapi kira okey lagi lah album ini untuk dilayan sebab masih ada lagu-lagu fast. Khas untuk mereka yang sukakan lagu fast. Dan of course ada lagu Blues Terengganu Kita yang cukup popular menaikkan nama Iklim. Sayang, lagu tu, lagu fast Iklim yang paling orang tahu. Lagu fast Iklim yang lain, kalau kita tengok sebelum tahun 2010-an ni, orang tak tahu lagu Amarah dan sebagainya. Tapi sekarang, gua perasan ramai dah tahu lagu Amarah, ramai dah tahu lagu Bujang Kota. Jadi syabas. Tapi kalau lu orang nak layan heavy metal, lebih pada second album, nak yang santai-santai sikit, macam funky sikit, happy-happy sikit, lu orang try lah Budi ini. Jadi untuk album Budi, gua berikan, sebab gua tak berapa sangat dengan sound-sound funky, gua dah rasa macam sedikit kecewa. Sebab album first dengan album second tu, gua dah betul-betul puas hati dengan dia punya sound heavy metal dia. Yang ini dah lebih ke arah funky. Jadi ini kita berikan sekitar 7/10. Jadi kita teruskan dengan kisah Iklim. Walaupun Budi muncul di saat industri rock semakin menemui kepedamatnya, namun bagi Iklim yang telah membina reputasi mereka, terutama untuk lagu-lagu berentak balada, masih mendapat tempat di dalam industri. SCS ingin menyambungkan kontrak bersama Iklim dengan tawaran album keempat. Namun pada masa itu, syarikat antarabangsa WEA atau kemudiannya lebih dikenali sebagai Warner Music telah menawarkan kontrak yang lebih bernilai tinggi. Demi melepaskan Iklim dari SCS, mereka mengeluarkan sebuah album koleksi yang berjudul Dunia, yang menghimpunkan lagu-lagu balada dan komersil dari 3 album Iklim bersama SCS. Kebanyakannya dengan rakaman baru dengan masukkan vokal duet jemputan khas. Dengan lahirnya Dunia pada 1993, SCS melepaskan Iklim kepada Warner Music secara rasmi. Maka bermulalah perjalanan baru buat Iklim, yang menjadi salah satu pelopor kepada muzik balada atau slow rock Melayu sepanjang era baru 90-an kemudiannya.